Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak? Syurga Darul Maqamah untuk orang yang kebaikannya lebih banyak dari kejahatan. Saya Batisha. Orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, syurga Adnilah tempatnya. Saya Isyirah. Syurga Naim adalah untuk orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak? Syurga Darussalam adalah untuk orang yang sentiasa mengamal ayat-ayat Allah. Saya Iman. Kawan-kawan nak tahu tak? Syurga Huldi untuk orang yang taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya Irdina. Kawan-kawan nak tahu? Orang yang menahan diri dari hawa nafsu, syurga makwalah tempatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali, Alhamdulillah, dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Bagaimana penonton di rumah? Moga-moga sihat, ceria, gembira pada pagi ini untuk meneruskan pembelajaran kita dalam rancangan Adik dan Al-Quran bersama adik-adik yang comel-comel di studio ini. Seperti mana yang dijanjikan, kita akan membaca surah Ali Imran. Masih lagi surah Ali Imran, belum masuk An-Nisa ya. Pada ayat yang ke-195. Ayat ke berapa? 195. Mari kita perdengarkan bacaan daripada salah seorang daripada mereka ataupun dua orang. Siapa yang nak baca pada hari ini, angkat satu tangan. Genggam. Tarik ke belakang. Saya. Oh, nampaknya Irdina mahu membacanya. Sebab dia cakap saya kuat, pakat tadi dengan ustaz sebelah dia. Silakan Irdina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin. Udi ke udhi? Dot ya. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ya. Baik juga bacaan, lancar, bagus, tajwid pun tak banyak yang silap. Dan tajuk yang kita akan petik dan istinbat dan ambil daripada ayat yang kita bacakan tadi pada ayat 195, iaitu hijrahnya kaum muslimin. Apa dia? Hijrahnya kaum muslimin. Apa yang adik faham dan tuan-tuan faham tentang hijrah? Hijrah bukan sekadar berpindah daripada rumah A kepada rumah B, daripada kampung A kepada kampung ataupun kepada bandar. Bukan sekadar itu. Tapi hijrah dari sudut istilahnya yang merujuk kepada hijrah daripada Mekah ke Madinah atas arahan Allah dan Rasul. Atas arahan siapa? Allah dan Rasul ya. Maknanya hijrah yang wajib dan diberi beberapa tahun peluang untuk berhijrah ke semuanya sekali. Atas arahan Allah dan Rasul, sehinggalah pembukaan kota Mekah. Sehingga apa? Pembukaan kota Mekah. Lebih kurang tahun ke-8 setelah Nabi berhijrah hingga ke-10 hijrah, lebih kurang begitu. Selepas tu tiada lagi hijrah dalam arti kata hijrah yang dimasukkan dalam kamus Dewan Hijrah Islam. Tidak masuk. Ketika itu banyak mehnah dan tribulasi. Ujian yang kena pada orang Muslim, pada orang beriman. Ada yang dipukul macam Bilal, ada yang dia letak batu ke atas badan dia, ada yang diancam bunuh, ada yang makan daun-daun kayu, ada yang diboikot dari sudut ekonomi. Kesemuanya Allah kata Allah akan ampunkan dosa mereka. Masya Allah. Berbaloi tak? Berbaloi. Maknanya kalau misalnya kita buat semua benda tu, tiba-tiba tak ada balasan, berbaloi ke tak berbaloi? Tak berbaloi. Tetapi Allah telah janjikan semuanya Allah ampunkan dosa. Bila ampunkan dosa bermakna kita tak ada dosa. Bila tak ada dosa, Allah suka. Bila Allah suka, masuk syurga. Bila masuk syurga,
Seronok tak seronok? Seronok. Kemenangan besar ataupun kemenangan kecil? Besar. Kemenangan sebesar-besarnya dalam arti kata kemenangan-kemenangan yang wujud kat dunia ini. Oleh sebab itu, bila Allah kata ampun, maka orang-orang yang nak berhijrah ni bersemangat. Bukan sahaja bersemangat, ketika itu Allah janjikan pula syurga. Syurga yang ada banyak lapisan sungai-sungainya. Ada sungai daripada air yang sedap, daripada susu, daripada arak, daripada madu. Masya Allah. Oleh sebab itu, Ustaz nak sebut hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jaraknya kalau kita sukat daripada ilmu moden sekarang ini sejauh 450 km. Berapa? 450 km. Kita berehat seketika sebelum mengembara sejauh 450 km daripada Mekah ke Madinah dan terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana tidak berhijrah-hijrah daripada depan TV. Dan terus setia bersama kami. Hijrah tu bagus. Tapi yang hijrah kita nak fokuskan pada kali ini adalah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang jaraknya berapa tadi adik-adik? 450 km. Padang pasir yang panas, terik, dalam keadaan jiwa yang takut diburu oleh musuh-musuh Islam iaitu kafir Quraisy, dalam keadaan kurang harta, dihalau daripada kampung sendiri. 400 km tu naik unta, jauh ke tak jauh? Jauh. Kalau naik kapal terbang memang dekat, babe. Kalau naik motosikal kapcai pun dekat. Tapi bayangkan, cuba lihat gambar di skrin sana. Gambar yang dipaparkan betapa tandusnya padang pasir di antara Mekah dengan Madinah. Sampai sekarang pun jarak tersebut masih lagi sunyi. Biji mata yang putih pun jadi kuning tengok padang pasir. Bayangkan, berhari-hari, bahkan hampir sebulan lebih untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Tetapi ganjarannya apa? Syurga siapa? Allah. Dan kita tengok sedikit bagaimana mereka ini sebelum berlaku hijrah ada sebab-sebab musabab yang Allah telah susun sehinggalah mereka ini berhijrah. Pertamanya, faktor berlaku hijrah kerana adanya Bai'atul Aqabah. Apa dia? Bai'atul Aqabah. Ada 2 kali Bai'atul Aqabah. Pertama, perjanjian untuk orang kata menolong Nabi, menolong dakwah Nabi, mengusahakan dakwah Nabi. Ketika itu ada 12 orang yang sanggup menolong Nabi, dan ketika itu 12 orang ni datang berjumpa Nabi pada musim haji. Ketika itu diulang-alik ke Madinah, akhirnya 12 orang tu disebut naqib. Apa dia? Naqib. Disampaikan dakwah, tiba-tiba orang Madinah lebih ramai yang suka Islam berbanding orang Mekah sendiri. Akhirnya ada pula bai'ah ataupun perjanjian Aqabah yang kedua. Yang keberapa? Kedua. Yang kedua kali ini, ketika itu diambang orang Islam dah semakin kuat, sokongan kat Madinah walaupun Nabi tak pernah sampai lagi semakin kuat. Ketika itu Nabi kata, mari kita bersumpah setia, berjanji untuk hidup dan mati bersama Rasulullah, hidup dan mati bersama Islam. Kalau apa-apa yang terjadi kepada kita, mari kita tanggung bersama. Ketika itu semakin ramai orang yang bersumpah setia kepada Nabi, sanggup menitiskan darah yang terakhir untuk agama Islam. Untuk agama siapa? Allah. Sebanyak 73 orang. Ketika itu nak ceritanya, bila kita ada sumpah setia, janji dan bai'ah dalam bahasa Islam, maka ketika itu semangat untuk berhijrah dan berjuang tu tinggi ke tak tinggi? Tinggi. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah tekanan musyrikin Mekah. Tekanan ni sepanjang zaman orang-orang yang jahat, pemerintah-pemerintah yang jahat seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal, dan sepanjang zaman dia taktik dia untuk melemahkan musuh adalah dengan melaparkan mereka. Tarik bantuan, tak bagi makanan, sekatan ekonomi dan seumpama dengannya. Bukan sekadar itu adik-adik, tekanan dari sudut penyiksaan, dipenjara, dihina. Rupanya lagi tekan, dia jadi macam bom jangka. Tahu bom jangka? Bom jangka ni bila-bila boleh meletup. Pam! Oleh sebab itu lagi banyak tekanan yang dikenakan, sebenarnya lagi orang semangat untuk melawan. Oleh sebab tu, janganlah kita bersifat garang-garang kepada kawan kita, suka tekan orang, bagi orang tension. Kadang-kadang nampak dia diam, tiba-tiba sekali dah meletup. Di smackdownnya kita, dia bentis kaki, meninggal. Manalah tahu kan? Yang ketiga faktor berlakunya hijrah, kegagalan dakwah di Taif. Ketika itu Nabi, ya Allah, penghinaan sangat. Cedera lebih teruk daripada cedera dalam peperangan Uhud. Patah gigi itu dalam perang Uhud. Tetapi dalam di Taif, setelah mana dakwahnya kat Mekah tak diterima, cuba dulu pergi Taif. Di Taif budak-budak bersusun dengan batu, dengan kayunya mencampak Nabi. Budak-budak ni, ya Allah, bukan orang dewasa yang baling, budak-budak pun baling. Sepanjang jalan baling Nabi, sampai Nabi darahnya gugur ke bawah dan pergi ke sepatu Nabi, dan dalam pada tu Nabi berlari dan sahabat-sahabat mendengar bunyi tapak kaki Nabi yang penuh dengan darah. Ceplat, 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 ceplat. Nabi sedih. Kalau kita dah marah ke tak marah? Marah. Tetapi malaikat pun marah juga.
wahai Muhammad, kalau aku boleh offer mana-mana bukit yang dekat dengan Mekah Madinah untuk aku hempukkan orang penduduk Taif ni, bagi tahu anytime aku boleh hempuk. Tapi Nabi kata tak. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kaumku, sungguhnya dia tidak mengetahui tentang Islam tu cantik dan hebat. Rupanya dakwah Nabi nak mengajar kepada kita, kalau tak berjaya kat sini, jangan putus asa, pergi ke sini pula. Tak berjaya ke sini, pergi ke Madinah pula. Dan akhirnya dakwah medan yang baru namanya Madinah. Rupanya orang Madinah lebih suka Islam berbanding orang Taif dan orang Mekah. Tullabi. Kemudian adik-adik ada satu peristiwa lagi yang menyebabkan hijrah ni lebih berjaya dan lebih bersemangat, iaitu kematian Khadijah dan Abu Talib. Siapa dia Khadijah? Isteri Nabi. Bagus, pandai. Siapa dia Abu Talib? Pakcik Nabi. Ketika mana dua orang ni meninggal dunia dan wafat, Nabi seolah-olah dah tak ada lagi tempat bergantung, tak ada lagi orang yang melindungi dia. Khadijah ni kaya, kadang-kadang dia boleh backing dan support Nabi dengan menggunakan duit. Sampailah di akhir-akhir hayat Khadijah, ketika itu mukanya cengkung. Dalam mukanya cengkung, duduk kat riba Nabi. Nafas dia bergerak. Mukanya cengkung, Nabi duduk riba kan. Nabi sedih sangat tengok isterinya yang banyak membantu, dan Nabi menitis air mata. Ketika menitis air mata, Khadijah dah tak larat, dah buka mata. Tetapi bila terasa pipi dia sejuk, dia celik mata. Kenapa kau menangis, wahai suamiku, ya Rasulullah? Aku sedih melihat kau. Kau telah membantuku, kau telah buat baik kepadaku, kau melindungiku ketika mana orang menyerangku. Kemudian Khadijah kata, cukup sayang. Dia tutup segala mulut. Nabi kata, usahlah kau risau, sebabnya sungguhnya ini adalah, engkau adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Aku sebagai isteri wajib membantu kamu. Kalaulah, Khadijah kata ketika itu nak mati dah, kalaulah selepas kematian aku ini tulang berulangku dijual dan dapat harga dan boleh menolong untuk pergerakan dan kemasyhuran dan kehebatan Islam, kau koriklah kubur aku, wahai Muhammad. Ambillah tulang berulang aku untuk dijual. Allahu Akbar. Nabi semakin sedih, adik-adik. Dan ketika itu Nabi terus menyebut-nyebut kebaikan isterinya. Ketika itu tengok-tengok dua orang ni dah meninggal. Bila dah meninggal, lagi semangat untuk berpindah. Ketika itu adik-adik yang rahmati Allah, tullabi. Semuanya menjadi perangsang untuk mereka dan sahabat Nabi untuk berhijrah. Dalam masa yang sama, tasbih Subhanallah nak mengajar kepada kita bahawa kita ni, bahawa orang Islam kena ada ruh untuk berubah sentiasa. Oleh sebab tu adik-adik, kita jangan malu untuk berubah. Kita ubah kawan kita, dia yang pada jahat kepada pilih kawan yang baik. Berubah daripada rumah lama kepada rumah yang lebih selesa lagi. Tak apa. Untuk kita lebih taat kepada Allah. Berubah daripada malas study kepada lebih bagus untuk study. Berubah daripada malas ibadat kepada rajin beribadat. Sesungguhnya berubah itu, berhijrah itu dekat dengan roh Islam. Dan Allah suka ke tak suka? Suka. Itulah dia. Selamat berubah, selamat berhijrah, mengambil semangat hijrah yang berlaku kepada Nabi dan sahabat-sahabat untuk kita maju dunia dan akhirat. InsyaAllah. Kita dengar pesan Atuk selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil asari wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Bersalawatlah kita kepada Rasul, bersalawat kita kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah akan bersalawat kepada kita. Allah akan mengucapkan kesejahteraan kepada kita, kepada orang-orang yang bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada cucu-cucu Atuk. Terima kasih kepada orang-orang depan sana. Masya-Allah ya. Kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ayat ini, itu ayat berapa? 195 dari surah Ali Imran. Jadi kesimpulannya, ayat ini dia ada kaitan dengan dua ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya sebenarnya doa itu Rabbana innana
Sami'na munadiyan yunadi lil iman an amin bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sambung lagi. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa orang-orang dulu, orang-orang zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Maka ayat terbaca hari ini apa dia kata apa? Fastajaba lahum rabbuhum. Allah terima doa mereka. Sebab tu Allah kata apa? Allah kata ud'uni, doalah kepada aku, pasti aku. Allah kata apa? Pasti aku apa? Terima. Minta pasti aku terima. Cuma soal dari satu, hari ini kita minta kenapa Allah tak terima. Betul tak? Betul. Kita masuk periksa minta 10A, hafah A pun tak dapat. Betul tak? Betul. Orang pergi buat bersenih berdoa, ya Allah Tuhanku, Engkau untung perniagaan aku, bagilah aku untung yang banyak. Hafah rugi je dah. Mudah-mudah rosak. Ada berlaku tak? Ada. Kenapa berlaku? Maka sebab itulah atuk pesan cuatuk ya. Bila mana kita nak minta pada Allah, supaya dia ada adab dia. Dia ada syarat-syarat dia. Kita nak kalau Allah nak terima doa kita, dia ada syarat-syaratnya. Apa ada apa? Syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Ulama-ulama kata, kalau kita nak Allah terima doa kita, apa kita minta semua Allah terima. Syarat pertama sekali, ingat. Pertama sekali, Allah kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Artinya, kalau minta kepada Allah, kena sembah dulu. Kena sembahyang dulu. Beribadat dulu. Perantuh perintah Allah dulu. Baru kita berdoa. Ini sembahyang tidak, apa tidak. Puasa tidak, apa tidak. Nak pergi periksa, ya Allah, kau luluslah aku periksa. Lulus tak? Tak. Apa tak lulus? Yang kedua, ingat syuatuk ya, bila kita nak doa tu Allah terima, ingat, pastikan makanan kita, minuman kita halal. Jangan makan makanan yang haram. Jangan minum minuman yang haram. Minuman haram syuatuk bukan arak saja. Kita makan makanan haram bukan babi saja. Bahkan kadang-kadang nasi kita makan tu akan jadi haram. Nasi haram ke halal? Halal. Habis kadang-kadang jadi haram. Pasal apa? Sebab ayah kita beli beras duit rasuah. Ada berlaku tak? Ada. Kadang-kadang si bapak rasuah, bapak judi, tikam ekor. Dapat duit judi, dapat duit ekor, dapat duit rasuah. Beli beras, bawa balik ke rumah mak kita pun masak. Bila kita makan, apa hukum beras itu, apa hukum nasi itu? Haram. Kalau inilah makanan kita, macam mana lah Allah nak terima. Ingat, berapa ada tu? Betul tu? Yang ketiga, kata ulama, kalau kita nak berdoa minta Allah terima, doa dengan penuh keyakinan. Ulama kata, muqinun bil ijabah. Apa dia? Muqinun bil ijabah. Apa makna dia? Daripada perkataan yakin. Mana kita minta dengan kita yakin, pasti Allah terima. Yang keempat, bila mana tak minta, mintalah benda yang logik. Benda yang Logik. Kalau kita tak pernah baca buku, tak pernah study, tak pernah tuition, tiba-tiba pergi periksa, ya Allah Tuhanku, luluslah aku dalam periksa. Lulus tak? Mampu tak lulus dah. Betul tak? Biar logik lah. Atau minta, ya Allah Tuhanku, aku ni sesak, nak guna duit, kau turun aku emas seketui. Dia minta apa? Emas seketui. Maka Allah turun emas seketui besar berdumbuk jatuh ke kepala dia. Kojol orang tua tu. Boleh minta emas seketui tak? Tak. Tak dah. Minta benda yang logik. Maknanya kalau kata, ya Allah Tuhanku, aku nak pergi periksa, berilah aku kemudahan, bagilah aku ingatan supaya aku jawab dengan baik. Betul tak? Betul. Logik tak? Logik. Sapalah logik. Ini baca tidak, study tidak, semua tidak. Nak periksa, ya Allah Tuhanku, luluslah aku nak periksa. Boleh? Dia, maka itu ingat ya. 4 perkara. Yang pertama, ingat, kita kadang beribadat, baru berdoa. Yang kedua, apa dia? Jangan makan benda yang haram. Jangan makan minuman yang haram. Yang ketiga, apa dia? Yang eloknya kita berdoa dengan adab-adab dia. Doa dengan minta tangan ke atas ya. Dan yang keempat, apa yang kita cakap itu mesti kita kena faham. Bahasa Arab pun kita kena faham. InsyaAllah, barulah Allah akan terima doa kita. Ajil atau ajil. Makna dia sama ada cepat ataupun lambat. Kalau kita minta lulus periksa, mungkin tak lulus tahun ni, tapi tahun depan mungkin. Maka sebab itu, ingat,
Berdoalah kita kepada siapa? Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima doa kita. Hingga bertemu lagi di seri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.